Aku ni bukanlah penggemar kerajaan lah ni, jujur buat hang. Senang cerita aku ni wala on lah kan. Tapi aku ni bukanlah secara mengkinzer buta. Macam aku tak suka kerajaan tu, aku tak suka semua benda dia buat. Tak. Aku tengok dulu. Tapi aku pelik jugalah pasal apa ramai rakyat ni marah sangat dengan situasi minyak subsidi kita lah ni. Kerajaan lah ni dah buat subsidi bersasar RM1.99 menurut apa yang aku baca lah. 300 liter kita punya had sebulan. Lepas tu sepatutnya, tak silap aku ni berita palsu kot, tapi ni dah depa dah clarify dah. Sepatutnya sebelum tu kata boleh isi sekali sehari. Tapi bila aku baca balik, tak ada, memang tak ada limit. Tapi 300 liter. Cuma depa tengah study lagi lah. Aku tak faham pasal apa ramai marah sangat pasal isu ni. Sebab bagi aku kerajaan nak buat subsidi bersasar. Bersasar ni dekat rakyat. So nak buat dekat rakyat, apa nak bezakan rakyat dengan bukan rakyat? Rakyat Malaysia ni ada IC. So tu benda paling simple untuk bezakan rakyat dengan bukan rakyat. So tak perlu tanya hang ni orang Singapura ke orang Malaysia, hang ni orang Indonesia ke orang Malaysia, tak payah. Pakai IC je, dengan ada IC hang tu disahkan rakyat Malaysia. So mungkinlah sebab tu kerajaan gunakan IC ni sebagai identiti untuk kita dapatkan subsidi tu. So kalau contoh hang tak pakai IC, hang kena bayar RM2.60 kot harga market. Sebelum ni kita dapat subsidi semua RM2.05 kan. Bagi aku benda tu okey. Benda tu tak problem pun. Hang just masuk IC, lepas tu kalau hang bayar pakai Paywave, hang tap je. Ataupun kalau bayar dekat kaunter, hang bagi IC, bagi kad ataupun bagi duit. Benda tu simple je, tau tak? Apa yang susah sangat? Kan, aku tahu mesti ada golongan-golongan yang macam, aku faham lah kan, politik ni semua benda kita nak politikkan, faham tak? Semua benda kita nak salahkan pembangkang kita. Sebab aku ada juga kawan-kawanku yang main debat. Kadang-kadang mereka bagi tahu memang walaupun benda tu betul, dia kena salahkan juga sebab tu opponent mereka. Cuma bagi aku as side rakyat, aku bukan side penyokong tegar PAS ke ataupun Perikatan Nasional ke ataupun Barisan Nasional ataupun Lani PH kan. Aku bukan side mana-mana. Aku memang side dekat belah Perikatan Nasional lebih lah. Cuma bila kerajaan lah ni, aku tengok lah bila kerajaan lah ni bagi apa sepatutnya yang boleh mereka bagi. Aku tengok dulu lah. Oh, kalau bagus untuk rakyat, okey lah kan. Kalau tak bagus untuk rakyat, kita condemn. Kita bukanlah semua dia buat semua kita tak suka sebab kita tak sokong mereka. Sebab itulah aku tengok macam tak ada isu pun. Memanglah nampak renyah sikit sebab hang kena buat keluar IC lah, hang kena tap lah. Tapi aku rasa itulah jalan yang paling mudah untuk kita isi ni lah. Untuk kita isi minyak tanpa kita bagi subsidi tu dekat orang lain. Sebab kalau kita naikkan penguatkuasaan pun, still benda tu akan merenyahkan juga tau. Contohlah hang bayangkan ada polis jaga dekat situ pun semua kan. Lepas tu nak check pula hang ni warga negara ke tak, still kena tengok IC juga. Betul tak? Tak tahulah kan, tak tahulah. Mungkin ni pendapat aku, mungkin ada yang tak akan sokong. Tapi aku rasa benda ni tak ada isu pun. Dan benda ni aku setuju sebab guna IC. Cuma adalah orang risau kata takut identiti tersebab lah apa semua lah kan. Tu tak tahulah. Tapi aku rasa aku okey dengan subsidi bersasar ni. Cuma aku harapkan yang isi sekali sehari tu palsu lah. Sebab kalau isi sekali sehari jenuh mat kalau jalan jauh. Tapi aku rasa tu tak betul kot kan. Sebab nak jalan jauh, bayarlah kalau nak pergi Johor. Contohlah hang ada raja nak pergi Johor kan. Hang isi, lepas tu sampai dekat RNR, contohlah dekat Perak kan. Sampai kat Perak hang isi sekali. Lepas tu minyak habis kat KL. No, jenuh nak kena tidur kat KL pula. Boleh lah nak isi tapi mahal lah RM2.6. So, tu je.